Bismillah. Subhanallah. Amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah astagfirullah. Allah illallah. Halo. Ya, saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Nis? Mama tak nak tengok Anis sedih-sedih macam ni. Arwah nenek baru je dikebumikan. Mama faham perasaan Anis. Tapi Anis kena redha. Ini semua takdir Allah, nak. Ma. Nenek tak pernah cakap dengan Anis Anis sakit ke. Anis sihat je selalu, Ma. Tiba-tiba dia tinggalkan dia macam ni, Ma. Anis, ajal, maut, semua rahsia Allah. Kita kena terima. Tapi Mama faham tak, Mak? Anis rasa macam baru je tadi. Macam baru je semalam kurang-kurang dengan Linda, Mak. Tiba-tiba Linda datang je. Mama macam mana? Macam mana Anis? Macam mana nak hidup tak ada Linda, Mak? Ni daripada kecil kan Linda, Mak. Mama faham. Mama faham, sayang. Tapi tak semua orang bernasib baik macam arwah Linda. Hidup mati dia tak susahkan siapa-siapa pun. Dia mati pun dalam keadaan tidur. Kita yang kat dunia ni, kita kena doakan kesejahteraan dia. Tak mau sedih-sedih lagi, ya? Kan kejap lagi orang datang rumah kita, orang nak tahlil. Ya? Jom kita masuk dalam, sayang. Oh, masuklah dulu, Ma. Jangan masuk.
kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tok. Boleh, Tok? Terima kasih, Main. Yes. So. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah nak cari ganti. Orang macam arwah tu dendam berjalan. Ayah. Tengku, Papa dengan Mama tunggu makan kat bawah. Tak apalah, kalau Tengku nak makan nanti, Tengku bagi tahu Cik Milah ya. Nanti Cik Milah bawakan. Cik Milah keluar dulu dah ya. Anis mana? Anis. Aku terlanjur cinta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Intan. Cik. Ni mak ada bagi sikit lauk. Ya. Susah-susah je mak kamu. Buat apa lah ni? Ni lemak ikan masin ni. Abang Johan suka ni. Senyap je rumah, makcik. Abang Johan mana? Alah, Abang Johan tu biasalah. Lepas ke laut, dia ke kandang kambing dia. Katanya nak jumpa melah lah, bedah lah, apa-apalah nama kambing dia tu. Tak apalah, makcik. Nak hantar lauk ni je. Saya balik dululah. Intan cakap dengan mak Cakap makcik cakap terima kasih sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zan. Razak kat Kuala Lumpur tu nak 2 ekor kambing katanya. Esok. Lepas tu Cikgu Rahman cakap nak 2 ekor untuk kekah anak cucu dia katanya. Pasal aku baru teringat dia. Ada toki restoran kat Kuala Lumpur. Tak kita bekalkan kambing. Banyak tak? Tak banyak sangat lah, tapi alhamdulillah rezeki lah. Cantik lah tu. Kambing kita pun makin banyak sekarang ni. Tu, si Tina, si Rini dengan si Beda tu. Tunggu masa nak bersalin lah. Abah main lah dia, boleh lah jaga. Kau ingat aku seorang je kambing ni. Abah Johan pun ada. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Cik Aidil. Bila tu? Ada? InsyaAllah saya tunggu.
Anis? Mama. Anis rindu Ninda, Mama. Mama pun rindu. Sakit, Mama. Hanya sekosong je. Nis, sesuatu kehilangan tu memang sukar untuk dilupakan. Sejak Papa umur 12 tahun, Papa dah diajar untuk hidup sendiri. Sampailah Papa tamat belajar di luar negara. Tapi Papa tak boleh nak salahkan Ninda. Sebab Papa tahu Ninda terlalu sibuk dengan urusan perniagaannya. Sebab itu antara Papa dengan Ninda bagaikan ada satu jurang. Dahlah Nis, tak payah nak sedih lagi. Kalau Anis sedih, Papa lagi sedih. Sebab Papa ingatkan Papa masih ada masa lagi untuk dapatkan jurang antara Papa dengan Ninda. Tapi Papa silap. Ninda dah tak ada lagi. Papa. Anis kenal Ninda, Anis, Papa. Anis dapat rahsia dia sayang Papa macam mana dia sayang Anis, Pak. Papa tak boleh rasa macam tu, Pak. Oh, Mak. Masak nak ikan masin, ha? Sedap ni. Intan yang bagi tu. Intan. Ha, ni, ambil lemak ikan masin. Ha? Makan dulu. Tak nak? Tak mau makan dulu. Jadi ambil lah. Bismillah. Mak rasa dulu. Allahumma. Oh. Amin. Allah. Masanya. Agaklah. Ni, Johan. Besok kamu ada ke mana-mana tak? Besok tak ada saya. Kalau macam tu, ikut atuk ke kebun ya. $4 datang ambil pisang tu. Dolar bangsawan? Dolar bangsawan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nah, duduk. Ya. Assalamualaikum semua. Semuanya sudah ada di sini kan? Semuanya dah ada. Nak panggil saudara mara yang lain ke? Tak perlu, Tan Sri. Lagipun, wasiatnya hanya untuk keluarga ini saja. Tan Sri, boleh saya teruskan? Dah. Ini cakap rakaman daripada oleh Raham yang sempat dirakamkan beliau beberapa hari yang lalu. Mama Ninda, Mama. Mama. Ikan rindu Ninda, Mama. Jadil macam mana? Ni dapat macam cerita Ramli kita ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayanda harap perkara ini tidak akan berlaku terhadap diri kamu dan juga Hanis, satu-satunya cucu Ayanda. Tunku Isyamuddin, Ayanda serahkan jawatan kepada kamu sebagai penasihat dan jawatan sebagai pengarah urusan di syarikat ini Ayanda serahkan kepada bakal suami Tengku Hanis, Tengku Zahariah. Ayanda ingin ucapkan ribuan terima kasih kerana menjaga ayah dengan baik selama ini. Tidak ada apa yang Ayanda wasiatkan, cuma jagalah maruah keluarga kita. Dan sudah sampai masanya elok kamu berdua pergi bercuti. Tengku Hanis Zulaika, satu-satunya cucu kesayangan Nenenda, Eka dengar baik-baik. Ninda akan serahkan semua harta kepada Eka sekiranya Eka berkahwin Memang tak ada. Kita ni sebagai pekebun kecil, mereka ambil dengan harga yang rendah. Lepas tu mereka jual dengan harga yang tinggi. Biasalah tu dolah. Ini kan hukum orang meniaga. Meniaga pun meniaga juga. Tapi janganlah sampai nak menindas kita pekebun kecil ni. Kita yang tanam. Kita yang rasa perik-jeriknya. Tak sama dengan orang yang menjual, membeli, malah memakannya aja. Ya, memanglah aku faham maksud kamu tu dolah. Samalah juga dengan nasib orang tanam padi. Ada toki beras tu tahu. Geli lintah dekat sawah. Samalah. Siaplah, siaplah. Dah sudah. Baik. Ni dolah. Ini kamu jangan bayar. Bayar pada pengusaha pisang ni. Ni Johan ni. Nah Johan. Terima kasih banyak-banyak. Kalau macam tu, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mesti saya dolah. Sama-sama.
Lepas ni jangan kamu jual mahal sudahlah. InsyaAllah. Aku terlanjur cinta kepadamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Aidil Ya, saya. Tuan. Ya, saya. Apa khabar Cik Saifullah? Khabar baik, insyaAllah. Apa hal Cik Aidil datang? Saya datang ni asal wasiat Allahyarham Tengku Hasanuddin. Johan? Mak tahu apa yang Johan sedang fikirkan tu. Mak, Johan minta mak cerita sikit pasal Johan tak faham apa sebenarnya berlaku ni. Dia macam ni. Dulu Tengku Hasanuddin tu dengan Atuk berjiran. Diorang dua ni kawan baik. Jadi diorang berdua ni lah yang membina STH Holding. Okey. Dua-dua bina STH Holding. Tapi kenapa sebelah sana mewah kita macam ni? Yang tu mak tak tahulah. Tapi sebelum arwah ayah meninggal, dia cakap tempat Tengku Hasanuddin tu tempat atuk kamu. Adalah juga mak rasa nak tanya dekat atuk tu, tapi mak rasa takut. Sebab atuk cakap benda ni semua bukan salah Tengku. Arwah ayah ni baik dengan Tengku tu? Tak berapa baik sangatlah. Tapi kalau ikutkan hati mak ni, memang mak tak nak langsung lah berhubungan dengan dia orang tu. Tapi nak buat macam mana, dah atuk dah buat keputusan. Atuk? Tak apalah, Johan tanya atuk sendiri nanti. Perjanjian tu atuk buat dengan arwah Tok Din sejak lama dulu, Johan. Mula-mula atuk ingat dia main-main je. Rupanya, tak sangka pula dia sanggup dia pertaruhkan harta tu kerana janji tu. Tapi atuk bukan nak sangat harta tu, Johan. Ikutlah dengan apa yang kita ada sekarang ni. Atuk yang tak nak. Dulu arwah ayah pernah cerita dengan Johan. Tok Din tu lah penyebab keluarga kita jadi macam ni kan tu. Itu yang dia rasa bersalah. Dia buat wasiat ni. Tak, Johan. Tengku Hasanuddin ni orangnya tegas serta baik sangat orangnya. Atuk yang tak nak kekayaan tu. Atuk tak nak kekayaan tu melalaikan atuk. Ya biar kita tak cukup makan. Biar kurang makan kita ni daripada dikata orang kurang ajar. Jadi pasal wasiat tu, ya bukan atuk nak paksa sangat kamu. Tapi atuk harap kamu fikirlah, ya. Fikir masak-masak orang kata. Sekurang-kurangnya biar tenang roh arwah di sana. Bila permintaan terakhir dia dikabulkan. Linda cari apa ni? Linda tengok nak cari gambar-gambar lama. Nasib baik ada gambar lama ni. Ini gambar keluarga kita dengan keluarga Tok Saifullah. Kita tengok. Yang comot ni siapa? Linda, tu Ika comel, okey.
Ika waktu kecil dulu comot. Suka main, lari sana sini. Ini yang ni Ika ingat tak siapa? Comot juga dia ni. Ni lagi comot daripada Ika. Ni siapa ni? Ini Johan, cucu Atuk Saifullah. Ika tak ingat dia? Masa kecil-kecil dulu, Ika selalu berkawan dengan Johan ni. Ikut dia kata main dekat pantai, ikut dia lastik burung, main layang-layang, naik bot. Ika buat semua tu? Iya, sebab tu Ika comot. Balik bau ikan aja. Ninda lah salah. Ninda tak jaga ikan. Kenapa bagi ikan main ikan? Apa yang mereka dapat sekarang ni semuanya milik ayah. Apa-apa hal pun abang tanya ayah dulu. Jangan buat keputusan melulu. Tak. Astagfirullahaladzim. Sekarang dia ada di mana? Hospital lah. Ayah. Tak, aku pergi dengan kamu lah. Kamu tunggu rumah ya. Ya. Nanti bagi tahu saya apa-apa ayah. Ya. Sebablah. Lama dah ya. Mau duduk sini. Jangan ikut sangat. Lama-lama dia boleh lemah tu iman kita tu ya. Tu nak kena kita jaga tu. Betul lah, rasa kehilangan tu memanglah rasa. Tapi jangan sampai dia melemahkan iman kita. Keyakinan kita kepada qada dan qadar. Kena ingat. Sabar, tabah. Memanglah yang pergi tetap pergi ya. Seeloknya marilah kita doakan. Banyakkan doa, moga-moga ruh arwah Allah tempatkan di kalangan ruh yang soleh ya. Itu yang patut eloknya kita buat. Alamak. Betul kata Tok tu. Saya tak ada buat apa malam tadi. Saya lihat Johan pun dah akhirnya niat dah nak sama belajar. Dia ingat duduk kampung jaga mak. Jangan. Masa depan Johan masih jauh. Jangan kanu macam ni. Johan tak nak belajar. Jangan. Mak janji. Mak janji mak takkan nangis lagi. Tak, Mak. Masa depan Johan ialah mak dengan Atuk. Masa depan Johan ialah mak dengan Atuk. InsyaAllah. Ya. Kita tengok nanti. Ayah yakin, insya-Allah satu hari cita-cita Johan Iskandar akan
tercapai, insyaAllah. Sama-sama kita tengok ya. Aku terlanjur cinta kepadamu. Tak balik lagi? Dia kata nak keluar kejap aja. Ish, budak ni. Abang, kenapa ni? Termenung je. Minta maaf lambat sebab biasalah mak tu kalau Intan nak keluar ada je tanya tu lah tanya ni lah. Susah nak keluar. Tak apa. Abang banyak nak cakap ni. Intan duduk. Intan tahu abang sayang Intan kan? Abang, kenapa ni? Abang nak cakap apa? Abang nak melamar Intan Ke abang nak jauhkan diri daripada Intan? Abang, cakaplah. Kenapa ni? Janganlah buat Intan risau. Keputusan ni bukan abang yang buat. Ni keputusan ni abang terpaksa buat. Abang terpaksa lalu walau macam ni. Periat sakit ke apa ke, abang tetap kena lawan enggak. Intan percaya kan kita ada jodoh? Walau macam mana pun kita tetap bersama kan? Abang dalam dilema ni. Dilema? Dilema kenapa bang? Abang nak kahwin. Tapi bukan dengan Intan. Abang kena paksa kahwin. Abang kena paksa kahwin dengan cucu Tok Den, kawan Atok. Dan abang buat kerana wasiat. Abang nak tahu apa sebabnya wasiat tu. Itu niat abang. Bukan pasal kahwin pun, pasal abang nak tahu apa wasiat tu. Kenapa Tok Den dulu buat kat Atok macam tu. Sebab abang nak tahu benda tu. Ikan faham kan? Sekejap. Tok Din, wasiat apa? Apa ni bang? Ni, apa abang cakap ni? Intan tak faham. Kalau Intan tak faham kalau Intan. Bagilah abang terangkan. Macam mana abang nak terangkan kalau Intan marah-marah macam ni? Cuba bertenang. Okey. Intan tak marah. Abang cakap. Abang kena kahwin dengan Ika. Abang tak boleh kahwin dengan Intan. Ni tak adil lah bang. Tak adil. Abang boleh dengar cakap dia orang macam tu je. Intan macam mana bang? Intan macam mana? Tak, Intan tak faham lagi. Tak. Intan tak nak dengar apa-apa lagi abang. Tak nak balik. Intan. Sini saja kisah cinta kita berdua. Manalah budak ni. Dah tengah hari pun tak boleh balik. Kau ni dah kenapa? Muntah-muntah kaki macam gajah kena minyak. Mak ni, kau tengah sedih. Saja nak tambahkan sedih orang kan? Pula. Tadi ya minta izin dengan aku kata nak jumpa dengan Johan. Tak sabar-sabar. Tuk balik-balik terus marah-marah. Kau ni kenapa? Orang bertanya. Oi! Astaghfirullahalazim. Kau nak robohkan rumah aku ke? Hanyalah untukmu
tak pernah jemu, takkan terpadam dalam hatiku yang milikmu. Percayalah, mungkin sudah suratan kita terpisah sebegini saja. Pasti di satu hari nanti ku jejak bahagia. Kasih aku hanyalah untukmu, tiada lain dalam diriku, takkan berubah walau dipisah. Bodoh. Tepuk sebelah tangan, kau tak tahu. Bodoh. Bodoh! Kau kena terbuat hidup di kampung. Apa yang jadi dengan keluarga aku dan keluarga Tok Den ni? Apa punca dia? Yang Atuk tinggalkan semua kekayaan dan biar tinggal di sini. Aku kena cari jawapan dia. Perkahwinan ni akan bagi aku jawapan. Aku mesti dapatkan dia. Kahwin.